Hai, Assalamualaikum. Mulakan video kali ini dengan Bismillah. Memandangkan kita kan dah nak raya. Untuk video kali ni Dila nak buat menu raya rendang itik cili api yang ni versi Dila lah. Kalau nak buat untuk raya, sempat lagi nak pergi cari itik hari ni. Untuk buat rendang ni macam biasalah barang dia memang banyak sikit lah. Untuk rendang itik ni dia ada 1 kilo itik. Yang ni dah pakai itik frozen saja. Lepas tu dah ada kerisik 2 sudu besar. Yang ni santan, nak pakai santan segar boleh, santan kotak pun boleh. Lepas tu macam biasa ada bawang, kalau boleh pakai bawang kecil. Untuk dia dah tak ada bawang kecil, dah pakai bawang besar. Lepas tu dia ada lengkuas, yang ni halia, bawang putih pakai 1 ulas je, jangan banyak. Lepas tu cili api ikut kepedasan masing-masing lah. Cili api kalau nak sedap pakai cili api yang ni tau. Lepas tu kunyit hidup, yang ni serai lah. Serai kalau boleh banyak sikit, dia cari-cari yang putih ada 2 batang saja. Lepas tu macam biasalah, dia ada apa? Daun limau purut dan juga daun kunyit. Mula sekali potong serai ni kalau nak sedap kan nanti ada sebahagian serai tu hiriskan nipis-nipis campur dalam rendang tu lagi sedap. Disebabkan Dila tak ada, tak apalah. Hiris macam ni, lepas tu blenderkan. Yang ni kalau ada orang dia ketuk je tau serai ni. Tapi untuk Dila lagi suka blender lah. Masuk dalam blender, masukkan bawang. Nak sedap pakai bawang kecil tau. Masukkan kunyit hidup, lengkuas, halia, bawang putih. Yang ni cili api ikut kepedasan tau. Lepas tu blenderkan dia sampai dia betul-betul halus lah. Macam Dila dah pakai chopper je sebab tak ada blender. Jadi kita blender dia sampai dia betul-betul halus. Untuk rendang biasa dia nak halus macam ni lah. Dia tak suka kasar-kasar. Lepas tu Dila akan hiriskan siap-siap daun kunyit dan juga daun limau purut. Jadi sebagai aroma dia lah nak bagi dia rasa rendang dan juga bau wangi tu. Untuk hiris ni memang kena hiris nipis-nipis. Lepas tu daun limau purut pun hiris nipis-nipis. Yang ni nanti ketepikan macam tu lah. Tapi bagi Dila kalau tak ada daun limau purut dan juga daun kunyit ni dia rasa macam kurang sikit lah rasa rendang tu. Lepas tu panaskan minyak sebabnya dah nak mula menumis. Tuangkan bahan yang dah dikisar halus tadi. Yang ni pastikan minyak dah panas macam tu. Minyak ni Dila akan tumis dengan minyak yang banyak dulu. Tapi nanti Dila akan buang, bila dah masak nanti minyak yang banyak tu Dila akan buangkan sikit lah. Lepas tu masukkan itik. Itik yang dah dibasuh bersih. Masak itik ni kena lama tau. Masukkan siap-siap asam keping. Kacaukan dia dulu sampai itik ni kecut sikit. Lepas tu baru tambahkan air. Untuk Dila lagi suka masakkan itik ni dengan bahan yang dah ditumis. Bukan rebus dulu awal sampai itik ni lembut baru nak masakkan dengan bahan tumis. Kalau macam tu Dila rasa nanti itik ni rasa kosong lah dekat bahagian itik punya daging kan. Untuk Dila lagi suka macam tu lah. Bila dah agak dalam 40 minit macam tu dah rebus baru masukkan santan. Lepas tu masukkan sekali kerisik. Nak masak itik ni lama tau. Macam dia mula-mula tu dia rebuskan masa tumis masuk itik dalam 40 minit. Lepas tu dah 40 minit masukkan santan, kerisik dan juga garam kasar. Lepas tu masakkan dia lagi lebih kurang dalam 30 minit kot. Sebabnya itik ni kan liat. Kalau suka makan yang liat boleh lah. Kalau macam Dila suka makan yang lembut sikit. Okay, ni bila keadaan rendang yang dah nak siap lah. Lebih kurang dalam dah 30 minit selepas masuk santan tadi. Lepas tu taburkan sedikit daun limau purut dan juga daun kunyit sebagai aroma dia lah. Masa ni dah boleh rasa lah. Kalau tak cukup garam boleh tambah sedikit lagi garam. Kalau suka gula boleh tambahkan gula Melaka. Tapi kalau Dila tak suka tambahkan gula Melaka. Yang ni dah siap boleh dihidangkan. Kalau suka dengan video-video Dila boleh like dan juga subscribe channel Buku Resepi Dila.